Okay. Pertama, dia sebut tadi beragak beramai-ramai, berzikir dan bersalawat di kubur. Adakah salah? Kita kata beragak tak salah. Berzikir lagi tak salah. Berselawat lagi tak salah. Yang salah dia, yang salah buat keramaian di kubur. Tak, yang salah buat pemujaan kubur. Mengagung-agungkan kubur orang soleh. Ni jelas. Larangan ni bukan saya Azwar sebut. Tapi larangan ni datuk kepada segala habaib yang kamu puja. Ia melarang kita memuja kubur ni. Tak, mengangkat kubur-kubur orang soleh, kubur-kubur para nabi, tak, sebagai tempat beribadah ni jelas. Kedua, isu sembah kubur. Kita nafikan berkali-kali. Kita tak pernah sekali habuk sebut dalam mana-mana kuliah, mana-mana ceramah kita ke sebut anda menyembah kubur. Tak ada satu ayat. Cari. Kalau jumpa, tak, boleh kita bincang. Tapi kalau tak jumpa, ni zaman-zaman LOD ni pun ni. Tak. Boleh kita LOD juga. Faham? Bila menuduh satu benda yang kita tak sebut. Faham? Dua. Ketiga, isu tawaf kubur pun sama juga. Berkali-kali kita nafi. Malah ada di kalangan ustaz-ustaz sunnah kita yang kata orang tawaf kubur di kubur Hud ni, kita nafikan benda ni. Kita kata tak berlaku tawaf kubur ni. Macam mana boleh timbul lagi isu tawaf kubur? Tak, kita tak pernah mengatakan bahawa tak, puak-puak habis ni pergi tawaf kubur Nabi Hud. Sebab mustahil nak tawaf kubur. Kubur tu panjang. Bang. Dua, tiga. Empat, sembah kubur maksudnya sujud. Mari mana ni? Tuan hari satu takrif kata sembah maksud dia sujud. Adakah sembah hanya sekadar sujud? Tidakkah Nabi pernah sebut kepada rombongan Kristian yang mari menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tak, apabila Nabi kata kamu menyembah rahib-rahib paderi-paderi kamu. Lalu paderi sama macam ustaz ni kok menafik. Kita tak pernah sembah. Dia kata. Lalu Nabi kata, bukankah paderi-paderi ni menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, lalu kamu setuju? Lalu barulah dia faham. Maknanya sembah ni bukan sekadar sujud. Ustaz sembah ni segala benda yang kita buat ibadah. Bukan kerana Allah, kerana sesuatu benda lain, kerana mengagungkan orang ni, kerana memuja orang ni, seru orang ni. Itu termasuk penyembahan. Lagi, isu cium kubur. Kita jawab dah tadi isu cium kubur. Tak? Bukan hanya Imam Ramli saja dalam dunia ni ada. Tak? Apabila berlakunya khilaf para ulama ni, kita sebagai cerdik pandai orang mengaji agama ataupun orang panggil agamawan. Tak? Setakat saya tahu ustaz ni duduk di Jabatan Mufti ke benda tak? Ahli fatwa ke benda. Tak temu cari tak hujah-hujah lain. Tak, ulama-ulama lain jangan cari Syed Azwar. Syed Azwar bukan ulama. Cari pandangan ulama. Syed Azwar hanya baca pandangan ulama sahaja. Ni bandingkan Syed Azwar dengan Imam Ramli. Bandingkan Syed Azwar dengan Imam Tabari. Bisa. Jadi lepas ni kena panggil Imam Azwar pula. Saya Azwar dah sama level dengan Imam Tabari. Ini hujah dangkal, bobolah pakai hujah lagu ni. Bila ada satu pandangan, bila orang hari pandangan orang lain, nakalkan pandangan dia. Jangan nakalkan pandangan hok ju baca. Ini semua orang kena, termasuk Dr. Rozaimi kena benda yang sama. Dr. Mazhar kena benda yang sama. Bila kita orang pandang, siapa mu dengan Imam Nawawi, siapa mu dengan Imam Bukhari. Jadilah berhujah dangkal gitu. Malu kat orang kita panggil tak? Malu kat orang.